Assalamualaikum, My Jebat Channel. Hari ni kita orang ada misi dekat Sungai Rasah, Sungai Selangor belah atas. So aku dengan sahabat-sahabat pancing aku akan pergi memancing. Tapi sebelum tu kita orang singgah dulu kejap lah. Kejap makan nasi lemak. Nasi lemak Mak Jando. Ya, dah terbaik ya. Ha? Boleh. Saya tarik kurang manis satu. Sekejap lagi tengok betul ke sedap nasi lemak ni. Kita tunggu lah sekejap lagi. Sementara nak pergi masuk dekat apa tempat pot mancing ni, singgah ajak makan. Hari ni misi kita orang cash and cook. Memancing dan memasak. Jangan lupa Right, nanti aku sambung lagi. Dia nasi lemak kita orang dah sampai. Nampak gaya nasi lemak ni macam sambal orang lama ni kan? Oh, sedap lah sambal orang lama. Terima kasih. Sedap tak tahulah. Makan dulu. Tahulah sedap. Makan ni geng. Betul lah sambal tu. Sambal orang lama memang sedap. Makan lu geng. Sedap kan? KKM ni kita jumpa nasi lemak sambal sekali dengan bawang kan? Iyalah. Ni sambal orang lama penuh dengan bawang. Sedap ni macam ni. Apa-apa hal isi perut dulu sebelum pergi masuk pot. Makan nasi lemak padu. Ni dekat Ulu Yam. Ulu Yam lama. Lemak sedap. Nasi lemak sedap nama kedai ni. Memang padu lah. Nanti tarik. Laju kawan dia makan. Tapi tip dia kena panjang. Kalau tidak dia Hari yang panas. Tak buka. Sampai dapat. Buah pinang. Ni ada satu player lagi, Azizi. 3 orang kita orang ni. Kejap lagi si Borhan dengan Ibrahim datang. So ni lah destinasi untuk kita mancing ikan hari ni. Mancing dan masak. Ada tengas ni, lampam. Tengoklah apa yang dapat lah hari ni. Tak minta banyak, dapat lampam, dapat tengas, jadilah. Okey. Jom kita set up mancing. Barang pancing dah ada. Buat turun pelan-pelan, umpan sawit peram ada. Semua ada. Okey geng. Nanti kau dapat ikan aku update lagi. Okey. Aku dah laburkan pancing aku. Air hari ni dia macam keruh-keruh sikit. Harap-harap sawit peram dia ambil ah. Ni pot ni dia berjeram sikit. Pot ni dia ada jeram. Tempat ikan-ikan lah ni, insyaAllah. Satu aku mancing kat atas. Tempat dia bertebing sikit. Kena turun lah. Kena turun lah sikit ke bawah. Tapi tak apa, saya akan tengok ikan apa yang akan ambil kejap lagi. Kalau ada aku update. Nak tunggu geng-geng lain sampai nanti dapat ikan kita nak masak lah. Alright geng, stay tune. InsyaAllah ada ikan. Kawan dah dapat dah. Mantap tu. Itu tengah tu. Steady geng, steady. Oi, dia ambil time-time apa bergolek tu. Tadi dia tengah bergolek tadi. Terus dia ambil lah. Kena ni. Ada je. Steady je. Ikan yang pertama, lesson yang pertama. Menggunakan umpan perut ayam. Laju dia ni. Tengas. Kasar geng. Kasar. Bukan tengah lah geng, keli dah. Jangan malu, angkat lah geng. Weh, keli pun sedap kat bakar weh. Ni keli bakar pun sedap. goreng-garing tu. Goreng-garing ke. Dia punya lesen dah kembali. Lesen keli bang. Ini lesen mahal ni.
Dekat Sungai Rasa je ada. Hei, pandang sini masuk video kot. Aduh, geli dah pula. Boleh lawat lauk. Okey lah tu. Besar je. Aduh, tu kepala turun tu. Tapi ni keli jeram tau. Keli jeram ni dia punya ni sedap lah. Dia dah lama duduk dalam air kan. Jangan pandang lekeh keli sini. Sedap tu buat bakar. Kan berebut makan ni kan. Okey. Jangan lepas. Kan bakar. Kita nak makan. Ni. Masuk dalam aku je ni. Nak bawa turun ke bawah lah. Allah, dia pegang dicampak kat atas keli. Aduh, hai. Okeylah. Kita masukkan lah. Ni lepas kena keli tadi slow sikit ni. Keli mengacau. Air keruh macam ni. Tapi kita punya ikan target belum dapat lagi. Ikan tengas. Sini pot ni ada tengas ni. Tapi itulah, kita tengok macam mana. Easy dengan umpan perut ayam dengan sawit potong. Aku umpan perut ayam 1, umpan sawit peram 2. Muzami pakai 2 perut ayam dalam lubuk ni. Tengoklah. Kejap-kejap lagi mau ni. Baru balik kan. Sabar. Ada geng. Tak tahulah ikan apa tu. Belum lagi. Dia pun patuk tu. Dia dah ketuk-ketuk tu. Belum lagi. Ada tu. Boleh. Dia dah masuk dalam lubuk tu. Keli kot. Sedap kemakan keli panggang hari ni. Allah. Jadi ni. Itu apa? Dia kata dia ketuk ke. Aduh, dia ketuk je tu baru. Aduh. Belum ada rezeki lagi guys. Kita orang tukar tempat pot baru. Pot kanal lembu. Banyak lembu tengah melepak. Ni sungai ni. Masih dekat Rasa lagi. Tapi kawasan ni banyak lembu lah. Hati-hati sikit lah. Tak apa-apa, kita orang tak kacau kau. Kita nak mancing. Ada dah geng. Tu ada dah tu ikan. Sampai ke tepi dia bawa. Try tengok. Ada tak? Kuasa ada. Tak besar, kecil je. Tu. Ikan apa ni? Wih, ikan lampam. Alhamdulillah. Baik ke lampam. Esen je. Lampam tu. Alhamdulillah dapat juga lesen. Ikan lampam Jawa. Bunyi tadi tu. Kita hidupkan unggun api dulu. Kadang-kadang nak bakar ikan lah. Ikannya baru seekor. Tapi kita ada plan B. Ada lauk yang kita bawa untuk kita panaskan. Standby je. Api dah menyala. Cantik lah. Kan tak makan lagi ni. Bau seekor je. Air tak berapa cantik sangat. Keruh kerak. Jaga je. Cari kayu lagi je. Jangan sampai dia padam je. Ini apa ni? Kan kena kan? Kena. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Okey.
Oh, lampam jauh lagi geng. Ikan lampam yang kedua. Alhamdulillah ada rezeki ni. Boleh. Oh, dapat lagi seekor geng. Dapat lagi seekor geng. Dapat lampam. Okey bang. Macam dia boleh naik ke atas? Dia ni. Oh, aku ingat tak kena tu. Tengok bergenjuk. Oh, kena. Oh, semua orang dapat lesen lagi Zizi dapat satu, Mi dapat keli. Aku dapat 2 lampam. Jadilah. Tapi apa-apa kita ada backup tau. Sebab kita ada masak lemak. Masak lemak apa ni? Pucuk paku kot. Jadilah 3 ekor. Okay, ngam lah. Dah boleh bakar. Terbalik pancing aku. Dia kejar ikan. Oh, tu dia. Oh, ada geng. Sekejap. Ikan apa ni? Ui, kasar geng. Kelampam kot. Allah, lucut geng. Aduh. Lucu. Siang ikan jap. Nak manggang ikan ni. Dapatlah 3 ekor. Tadi seekor tadi terlepas. Kasar dia ambil sampai terbalik pancing aku dia kerja kan. Aku ada telur je. Telur dia ambil lah. Ada telur. Ambil lah telur dia. Ada telur. Dia tak potong jalan. Kang kabur sekejap lagi. 3 ekor geng. Kita panggang geng. Kita jadikan panggang. Tak payah buang kulit. Kita rendam asam garam ni. Lagi seekor. Terus semua total 3 ekor. Alright. Jadi dia memanggang ikan 1, 2, 3. Ini masak nasi. Nasi dah nak masak geng. Memang satu seekor seorang kan? Kau seekor lah. Kau ganti balik aku punya kunjut. Keli jut aku yang kau jatuhkan, kau buang, kau ganti balik. Tengok. Pot baik ya. Sini naik seekor tadi. Aku punya kat sana 3. Nasi, kita ada lauk. Oh, cantik lah. Dapat makan ikan hari ni. Makan ikan bakar geng. Jarang-jarang kita nak tangkap dan terus masak. Kali ni special sikit MyJebat channel punya konten. Tangkap, pancing, siang dan panggang. Kejap lagi kita makan geng. Terbaik lah. Sungai Selangor pun boleh lah. Ikan lampam boleh makan. Okay. Wah, jom makan ni. Lauk dah siap ni. Ini lauk daripada rumah ni. Kita dah panaskan 3 lauk. Bini Mezami masak. Nasi masak ada periuk. Ikan tunggu si Zizi nak siap-siap lagi ni. Aduh, cepat je. Kicap ada kicap. Hah? Apa kicap bah? Lauk dah ada kot. Tak apa ni makan lauk tak ada kicap ni. Aduh. Try lah. Sudum tak ada. Weh, ni special lah ni. Ini cendawan ni, cendawan busut ni. Masak air, tumis air RM20 sekilo tu boleh. Bapak ah. Dengan jendul mana aku boleh pun tak tahu. Mahal dia beli. RM20. Patut free kot. Aduh. Apalah kita makan dulu. Ada pucuk paku ke? Pucuk ubi ke? Tak. Borah kan kata nak datang, nak makan. Banyak dia tak nak datang lah. Telefon eh? Berapa ekor kau ni? Pada dia pun muat.
kat bawah dia. Telefon tak ada. Ini beras mahal ni. Kita buat beras macam masak biryani kan. Dengan awan busut. Makan dalam hutan ni apa pun sedap lah. Panik mahal nak. Macam ni pun sedap mah. Makan. Balik lah. Panik boleh. Boleh lah? Tak panik lah. Pempat, pukul 5 dah aku nak balik, nak telefon lain lah. Ambil Grab. Udah ngurus je. Makan kan? Makan dulu. Hitam lah. Buka sikit dah. Ha? Buka sikit dah. Kita buka sisik dia. Baru nampak putih dia. Masak. Mak. Masak ni. Ha. Cantik. Tapi kicap tak ada. Kita makan macam ni lah. Putih-putihnya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Manis tu. Ikan baru tangkap tu. Hidup-hidup lagi bakar. Siang hidup-hidup tadi. Baru bakar kan. Cik Bayuk ada bawa ni. Garam dengan apa? Buat jual Dengan sebab. kunyit ni. Jual sebab. Sikit je. Tak rasa masin. Kurang Pasal Eh. dia buka kulit. Kita bakar, kita bubur sikit lah. Garam. Tu. Garam kunyit. Bau sedap. Sebab dah tak ada kicap kan. Tak ke? Kan? Ada 3 ekor lagi. Tu lagi 2 ekor tu. Apa nak habis kan? Boleh bubur garam sikit pun sedap. Ni ambil nasi ni. Tambah sikit je. Tambah. Ni tambah ni. Ikan. Tak makan kita makan ikan je. Oh, ikan saja pun sedap kan. Kau nak buat nasi baru ni? Ikan bakar. Bro, Ikan lapar Jawa. makan. Makan. Kan? Adik. Okay, kan kita sama makan kan. Pat. Memang survival lah. Makan ikan atas periuk tu. Peralatan tak cukup. Makan dalam bekas. Makan dalam bekas. Potong je. Potong botol lah. Buruk lah korang nak masuk video tak pakai baju. Manis saya. Ikan ni manis, ikan bakar ni. Allah. Jatuh pula. Separuh aku makan. Isi dia putih dalam dia. Boleh tahan lah ikan ni. Adalah rasa. Manis sahabat. Ekor lagi tak tahu siapa nak makan. Si Borhan tak ada. Dengan Ibrahim nak telefon lain tak ada. Kita orang je lah makan tepi di sungai. Okey kan. Sampai sini je lah episod kali ni dekat Sungai Selangor. Mancing dan masak. Selesai dah makan, nak kemas. Air pun tak berapa cantik dah ni. Mungkin kat atas belah hujan kot. Nampak sampah banyak kat bawah tu. Sampah penuh. So aku nak kemas-kemas. Tu kita nak balik lah. Alhamdulillah lah hari ni hasil dia. Aku dapat 2 ekor. Seekor lucut kat sini tadi. Kat sini lucut. Muzalmi dapat seekor ikan keli. Tapi ikan keli dia dah hilang dengan jut-jut aku. Si Zizi punya kerja. Dia campakkan jut aku dalam air. Hilang terus dengan ikan keli hilang. Zizi dapat seekor ikan lampam. So kita orang bakar 3 ekor. Makan seekor. Lepas tu 2 ekor lagi kita orang bagi dekat jiran sebelah. Pemancing sebelah. Bagi dia orang makan lah kan. Boleh lah ikan dia sedap juga. Manis lah, manis kan. Ikan baru kan. So itu saja untuk konten hari ni dekat Sungai Selangor.
Jangan lupa subscribe, like dan share My Jebat channel. Jumpa aku lagi dalam episod yang akan datang. Kemungkinan lepas ni Sungai Perak kot. Okey, terima kasih. Tutup air. Dah. Okey, jom balik lah. Balik. Sungai Perak akan menyusul akan datang. Sungai Selangor hari ni ada hasil, alhamdulillah. Walaupun sampai ke bawah. Walaupun hari ni hasil dia cuma lampam Jawa 3 ekor dengan ikan keli terlepas dalam sungai. Tapi tak apalah, dapat juga dari laut. Okey je Okey. Kau cari balik aku punya jod lagi. Jod aku yang hilang tu. Aduh. Hari dia hilangkan aku punya jod. Dengan ikan keli Muzami, tali, jod, semua dia campak dalam sungai. Aduh, mala. Okeylah, tak apalah. Okey, bye-bye.